Untuk soalan yang kedua ialah pengiraan kos untuk road transport dan intermodal transport, iaitu formula pengiraan untuk jarak yang pertama ialah distance bahagi truck kilometer per liter darab dengan fuel price tambah dengan driver hours darab dengan driver wage dan tambah dengan toll price. Iaitu untuk road transport ialah 1175 bahagi 3 darab dengan 2.2 tambah 16.483 darab dengan 25 tambah dengan 120 akan dapat 861.67 tambah dengan 412 0.8 tambah 120 sama dengan 1393.75. Itu untuk road transport. Dan seterusnya untuk intermodal, 390 bahagi 3 darab dengan 2.2 tambah 6 darab dengan 25 tambah dengan 120 sama dengan 286 tambah 150 tambah 120 sama dengan 556. Untuk main, iaitu Padang Besar ke Bangkok, formula pengiraannya ialah road freight or rail freight. Untuk road transport ialah 1,300 dan untuk intermodal ialah 2,000. Last mile, iaitu jarak yang terakhir ialah Bangkok Terminal ke DC, iaitu last mile cost. Untuk road transport ialah 0 included. Untuk intermodal ialah 50. Untuk total cost, untuk road transport ialah 1,393.75 tambah dengan 1,300 tambah dengan kosong, iaitu mendapat jawapan 2,693.75. Untuk intermodal pula ialah 556 tambah dengan 2,000 tambah dengan 50 sama dengan 2,606. Dan yang terakhir sekali ialah suitable mode of transport, iaitu mode of transport yang sesuai ialah intermodal. Intermodal is slightly more cost effective because save RM88 per container. Value cost savings, predictability and sustainability over the shorter delivery time. So that's all from me for question 2. Thank you.